suruh yang kau boleh macam gini je siap. Kaki sampai tu. Kereta. Tak ada yang kau semua macam gini. Motor gini. Janganlah. Lepas belakang apa? Apalah berat sangat. Apa berat? Aku berat. Nak lepas ni. Tak apa kan dua tangan. Motor apa ni kau? Kata 90 kilo je. Ini 900 kilo. Tapi buat motor ni lah kat sini kaki tu. Mana kita hari ni? Kita nak mengembara. Pergi sekolah-sekolah. Tengah fikirkan nak kena buat payment dulu. Gimana kita hari ni? Tak tahu ni, ikut je ni. Apa nama destinasi ni? Tengok dah berapa tahun tak pakai gasut ni. Tak pecah lah. Mana kita hari ni? Kita pergi jalan-jalan. Kita tunggu je lagi di mana. Nak tahu baik tak baik? Nak tahu baik tak baik? Pelangi Resi. Untuk pergi ni kita ada dua destinasi kita akan pergi. Pertama pergi Tasik dan Terengganu. Lepas tu yang kedua kita akan pergi ke Lemako. Itu je Lemako kita akan naik lagi ke Taman Negara untuk bermalam dekat sana. Jadi bermalam dekat mana? Malam pun ada aktiviti dalam jalan dalam hutan, orang isi bawah. Untuk tengok binatang apa yang ada waktu malam tu. Merah ni hidup. Apa? Hidup kan? Alam. Guys. Santai je.
Lantai pun dekat. Kanan tu okey sikit. Kiri tengah tu dia terus. Jangan takut. Jangan ikut. Kalau dah ikut, bawa mengadih. Dalam 20 minit. Rehat ke ini destinasi pertama. Kita rehat dalam masa 20 minit. Okay, sekarang kita dah sampai ke destinasi pertama. Kita rehat Macam? sini Oh. selama 20 minit. Tengok. Anak gajah gua. Tak penat? Baru pertama kalinya main off-road. Oh, first time motor ni dah setahun beli. Baru ni first time main off-road ni. Kau tengok, ini baru betul-betul kaki lawan. Layan, lawan. Ini beli motor mahal buat apa? simpan. Simpan dalam bilik lap Tak gentle. Gentle. Jumpa ni pantang jumpa jalan tegak Batu. Sekarang ni aku ada dekat Tasik Dayang Temenong geng. Ni destinasi pertama untuk package baru, package adventure 2 hari 1 malam. So inilah destinasi pertama. tak cukup laju tu. Sikut kau bawa laju. Sik kau marah. Ni. Aduh, Aku tak tahu masalah dia ni, hidup dia ni. laju jom lah gerak ah. Baru ni berapa minit? Yang ni nyonyok ke tak baik? Yang tu jangan tunjuk tu. Apa yang Temenong ni kat sini? Cari tu. Dia orang tak Temenong lagi tadi ni. Okey. Okey ya? Okey. Awas Dia minta lebih tu. Tak lebih Tak cukup. Kau buat apa tadi tu? Dayang.
Jalan orang mumpung kau duduk gini. Sebab seat dia bapak empuk Kenapa dengan tayar? Nak break. Cuk, kenapa dengan tayar, Cuk? Ha? Dah yang belok tu. Kami dah biasa. Wah. Tanya, tamu matahari mana? Tukar gear. It's okay. It's okay. Tangan okey. Baik. Jangan berhenti tengah-tengah. Okey. Penat rehat. Aku kat belakang. Jangan tengok Okay, turun sini tengah-tengah. Nanti baru ambil kiri. Turun tengah-tengah dulu. Kalau tengah-tengah boleh pijak. Turun tengah-tengah turun dulu tengah-tengah. Pakai balik belakang. Okey. Sikit lagi. Okey. Okey, rapat kiri ya. Boleh rapat kiri, turun tengah, lepas tu rapat kiri. Boleh turun tengah. Lepaskan batu. Batu tu je lepaskan. Sikit je. Okey, lagi sikit je. Okey, ngam, rapat kiri.
Pakai brek belakang je.
Okey. Syuk okey eh? Tadi dekat lejak ada terhentak batu. Okey tak? Kena plate bawah bengkok Syuk. Kok. Kemek. Ha, bengkok ni. Kan? Kan? Dekat dalam lecak tu ada batu ternaik. Oh, pelepam dia masuk. Lepas tengok, batu. Kuat kan? Kalau nak buat video motor ni turun bawah, lalu air. Oh. Tanjakan ada tak? Tanjakan. Tanyakan tu. Kalau nak main. Malam buat live. Baju Rick Polo. Siapa lah tinggal ni? Kita nak ni video diorang jalan atas ni. Boleh? Isi dia dari sana. Destinasi seterusnya. Okey, kita dah sampai ke destinasi kedua. Sekarang kita nak pergi ke destinasi ketiga, tempat di mana semua peserta akan rehat dan tidur dekat sana. So, jomlah tengok video ni sampai habis. Akan bilang. Kau 4 orang masuk sana lah. Ambulans 4 orang masuk ni. Mana? Sini. Nak pergi mana? Cuma sampai sini. Wah. Agak dia nak start parking kat pokok tu Pergi ke? duduk sana borak-borak. Nanti pakcik buatkan kopi. Pakcik kelang gabut Dia tu tadi. borak-borak dulu. Dia punya Sorang. dia punya sibuk kat sini. Turun tak. Macam nak U-turn balik eh? Jauh lagi sampai. Pukul 3. Okey. Aku takut kau sini lama-lama seorang sini baik. Dengan Zakuan tu 1-2 dah. Main qualifying 1-2 kita buat sepang. Cik adik tu bila. Tapi bila persiapan tu tak cukup, dia tak kasi. Sebab saya masa tu puasa baru 3 tahun. Praktik ke main banyak. Tempat ni kawasan Taman Negara, bakar sampah kan. Serangga pun susah nak jumpa. Sebab asap pun. Kecuali udah asap tu agak punca kan. Tu bukan lain. Jadi saya ukur boleh. Saya ukur boleh. Yang serangga tu yang asap ni hari-hari orang bakar. Tu yang benar atas dengan serangga pun nampak kekurangan lah. Betul? Bawa asap dia orang akan hari. Kemungkinan atau kita orang banyak hiking ada jumpa ada tak. Binatang tu kalau nasib ada jaga. Dia pakai plastik kan? Plastik. Kalau ni, dia dekat ni. Buka pintu masuk. Ya, pintu masuk kita. Etnobotani. Ekobotani. Ai tak nampak. Good. Apa tadi sambung situ dia terlepas. Kita nak ke mana? Paranormal. Punya.
Ni kan dalam tu dia kan kalau Apa? Apa pasal? keluar balik. Dia datang balik sini lah. Dah jalan warna tumbuh kan? Seminggu ke atau 2 minggu lebih mesti datang balik tempat ni. Alamak. Ni dah berapa lama bang? Ada cendawan ni. Ni mungkin sebulan lebih lah ni. Sebab ni baru dia keluar itu. Baru datang balik. Ni yang masuk tu. Ni ngamuk itu. Ni pedam ah. Atap Ni yang pedam ah. Ni yang pedam. Apa dah stres. Masuk dulu. Tak boleh. Dah lama ni bang, saya keluar cendawan. Boleh. Janganlah. Oh, dah ngamuk. Ni Ni dah ada. Ni baby punya periuk. Kera baby. Punya periuk. Makan sikit. Kena gembat tu buat lemang. Dia panas. Panas tak boleh. Dia ada rempahan ubat kan. Tapi kita ambil ni daripada bawah ni. Akar dah. Akar ni. Yang dalam tanah tu. Tapi kalau ubat dia ni dia boleh buat campur tukar ali ke kecil timah semua yang tapi orang tua yang tahu. Macam kita orang tak tahu benda nak campur kan. Kita orang pun nak pun kena beli dekat pakcik depan ni. Oh dia Paket tu nak RM15 ke RM10 tu. specialist. Dia kita orang lelaki baik minum tapi tak benda pun. Tak ada bini pun baik benda kan. Kecuali ada bini baik kan. Waktu pada penat pun dia betul tak? Yang tak ada bini ada bini tu cerita padu. Padu macam mana tu tak apa kan. Macam ni ada dua depan ni. Balik dia campuran dua tukar ali kacang timah semua campur semua. Balik singgah teknya. Jalan sana. Berapa usia dia, Muaz? Berapa usia pokok ni? Tak dengar tadi. Tak ada. Berapa usia dia tadi bang? 500 tahun. 500 tahun. Bayi-bayi kau lah. Ini berbayi kau. Berapa puluh? Berapa puluh? Kalau tangan ban tangan dulu. Dia hidup ni, bukan mati hidup. Dia hidup ni. Pelit. Nampak tu. Macam mana pergi sini dekat apa? Pergi sini dekat apa? Tak ada cakap. Kacang hijau. Tanya abang tu. Oh yeah. Jadi kau follow Pelangi Racing ni, dia tahu arrange untuk orang yang macam ni sesuai track yang macam mana. Motornya macam mana. Sebenarnya kau tak payah fikirlah, tegur follow. Kau bagi tahu level je. Kau level mana? Benak ubi, atas sikit, paling atas. Tahulah dia orang set up kan untuk kau. Yang penting main. Yang penting kalau ikut jangan jatuh Kalau takut jangan ikut. Kacau lah. Yang penting apa? Kalau takut jangan ikut. Kalau takut jangan ikut. Kalau ikut jangan takut. Buat-buat berani pun tak apa. Takut juga kan. Orang lain ni rantai cantik dia sampai kering. Macam ni? Cuk. Apa? Tak naik gunung Okey geng. Kita orang dah tengah buat persiapan. Ada sedikit berita yang duka cita. Sebab apa? Sebab Usop kena balik. Sebab Usop kena balik. Dia ada hal family yang tak dapat dielakkan. Jadi dia kena balik, tapi kita orang tetap kena teruskan perjalanan. Okey? Apa-apa pun korang tengok je video sampai habis. Alright? Sekejap lagi aku terpaksa on road sendiri 100 kilo sebab ada masalah yang tak dapat dielakkan. Yolah budak-budak ni happy tak apa. Aku berkorban untuk diorang. Aku gerak lu. Sedih ni. Nak keluar
lah. Jangan kata apa hutan yang hutan simpan yang paling tua dekat Johor. So dia akan tunjuk lagi tu. Okey, kita tengok dalam. Tadi kita pergi yang dekat sini. Fizi. Okey, masuk galeri lah. Dah sampai kan? Dah dapat dah. Dapat ya? Bayar online. Bayar bilik, bayar turun, bayar Untuk malam dia tidur. Jadi kita nampak dia tunjuk apa ni orang dia tunjuk daun dalam kulak bentukan tu nampak dia datang main baik lah. Boleh lah boleh. Nanti cuma yang untuk yang ni gua nak hasil dia. Kalau untuk Taman Negara, kalau untuk kawasan memang kita Taman Negara ni adalah kawasan konservasi, kawasan yang dilindungi. Untuk aktiviti untuk ke 4x4 tu memang kita tak disajikan. Memang kalau macam untuk kawasan jalan dua abang jalan sini tu? Jalan ke depan je? Nanti tinggal di pos kami
besar kan. Tapak besar kan. Buat event pun boleh kan. Event tu. Kita dah sampai mana? Kita dah sampai Sungai Permaisuri Bersiram. Destinasi ketiga Siapa belakang sekali? Sini aku bawa korang Aku tunjuk kat korang terjun dia. Mana kita pergi Luar Mako tu? Aha. Luar Mako tu bawah lah. Lepas aku bawah, ni atas. Ni atas. Ni turun di sini, turun di sini. Memang dalam 4 jam 5 jam lah ni. Tak barang bot akan tarikkan ni. Depan ni ada 3, 4, 5, 6 jeram lagi. Tu yang lambat tu. Kalau ikut, kalau jalan tegak, kalau tak jeram lah, daripada 2 jam lebih dah sampai dah. Sampai negeri tu. Macam mana lalu bot tu? Jalan batu-batu. Barang tu kan, bot ni lah. Bot ni je lepas. Barang tu lepas tu, mana jeram ni, punggah balik. Habis jeram ni letak balik. Barang tu. Tu yang lambat tu. Jadi masa ni. Ada yang 2 ke 3 yang depan tu laju jabat tinggi. Dia sebenarnya kan dia naik atas bot. Ha? Sangkut berhenti usung. Sama lagi jalan. Barang tu punggah balik. Betul. Macam ni kan, depan ni dah kena punggah balik. Lepas tu depan tu yang depan tenang tu, yang garak jeram tu, barang tu ambil balik. Tu lambat tu. Pergi balik kan. Ini pun kena buka juga. Tu lambat. Ada yang depan tu lagi lebih kurang dalam sejam lebih lah. Ada satu lagi, tinggi lagi. Tu lagi teruk lagi. So kalau kita beli jet ski lagi bagus. Kalau yang kapten dekat lepas nak makan ikan ni sungai ni lah. Orang tahu boleh mancing. Ni Jasing tak boleh mancing, sampai bila sangkut tak boleh mancing. Dulu lah bila sangkut kan. Oh, semua tak boleh mancing waterfall pergi guling ni lah kita nak pergi. Ni Johor kita. Kita ada Johor. Ni Pahang. Mana bang, Pahang? Boleh tunjuk sikit? Nampak. Ni sungai. Ni panggil nama Sungai Nau. Kuala dia paling besar, Nau Tanjung Gemuk. Sampai sungai ni. Nau Tanjung Gemuk kan. Tanah yang kita pijak ni adalah Johor. Aku nak rendam minyak ni kalau tu. Rendam lah. Boleh rendam Boleh rendam. Malam ni rendam tak ada. Buat apa ni, Syuk? Main masak-masak. Main masak-masak. Ian satu hari tak masak tak boleh lah. Ini yang paling best ni. Kalau ajak isteri, ajak cuk, memang kambing perak dia mesti bawa. Boleh Ingat dah lepas lah Ingat dah lepas lah Hai.
bang Memang ni kerja kita Ini memang kerja kita. Main, kerja. Tengah kerja pun main, tengah main pun kerja. Destinasi yang keberapa? Destinasi yang terakhir. Yes, Kat sini semua peserta akan dapat rasa main motor dalam track. Korang motor DP, track MX ni memang sesuai untuk motor DP. Dia punya jam tak tinggi. Jadi mainlah. Apa lagi? Mantap Mantap. Terbaik Pelangi Racing. Pas juga. Hei, baik. Macam mana cerita kita? Itu dia dah bagi limit dah balik. Baik. Thank you Pelangi Racing. Mantap. Dia dah bagi limit dah kedai tadi. Ngeri je tengok. Tak, itu kalau sama video lap kena. Jom mak. Pow.